Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Apabila tiba bulan Ramadan, sebenarnya Allah sedang membuka musim bonus untuk hamba-hambanya. Bulan ini bukan bulan biasa, tetapi bulan ganjaran luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Puasa mempunyai ganjaran yang sangat istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ganjarannya tidak ditetapkan angka, Allah sendiri yang membalasnya. Hadirin yang dikasihi, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sesiapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa bertahun-tahun boleh dihapuskan dalam hanya satu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu syurga dibuka luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Jalan ke syurga dipermudahkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kemuncak bonus Ramadan ialah Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah. Hadirin sekalian, puasa bukan hanya bernilai di dunia, tetapi akan membela kita di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah." Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadirin yang dikasihi, Ramadan adalah bulan bonus, bulan ganjaran istimewa. Tetapi bonus ini hanya untuk mereka yang merebutnya. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Allahumma ballighna Ramadan wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'al min utaqaika minan nar. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan
terimalah puasa dan ibadah kami dan jadikan kami daripada kalangan hamba-Mu yang dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.